Baru-baru ni, seorang pesara, Tuan B, alihkan simpanannya sebanyak RM137,000 ke dalam bentuk emas. Beliau memilih 8 keping 5 dinar dan 4 keping 10 dinar keluaran public gold. Persoalannya, kenapa Tuan B pilih emas berbanding biarkan duit itu duduk dalam akaun bank? Jawapannya mudah, kerana beliau sudah celik ilmu emas. Beliau faham duit sama ada dalam bentuk kertas ataupun dalam akaun bank, nilainya makin lama makin susut. Sebagai contoh, pada Jun 2024, nilai ringgit jatuh teruk ke paras RM4.80 berbanding $1. Kejatuhan ini menyebabkan kadar inflasi meningkat, kuasa beli duit semakin rendah dan simpanan dalam bentuk wang semakin terhakis. Tapi emas lain sifatnya, ia adalah aset yang ada appreciation value, nilainya naik dalam jangka panjang dan kuasa belinya kekal. Dengan emas, simpanan bukan sahaja selamat, malah terpelihara daripada inflasi. Inilah sebabnya semakin ramai pesara dan mereka yang celik kewangan mula tukarkan sebahagian besar simpanan mereka kepada emas. Ia bukan soal minat tetapi soal melindungi kekayaan yang sudah dikumpul seumur hidup. Kalau anda nak mula simpan emas dengan cara mudah, murah dan patuh syariah, boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun public gold dan saya akan bimbing anda dalam langkah demi langkah untuk mula menyimpan emas dengan betul.